Pernah tak anda terfikir macam mana badan kita ni sentiasa tahu apa nak buat? Macam mana ia sentiasa berada dalam keadaan yang just right? Tak terlalu panas, tak terlalu sejuk, sentiasa seimbang. Sebenarnya, ada satu sistem halimunan yang bekerja tanpa henti untuk kita. Hari ini, jom kita bongkar rahsia sistem yang luar biasa ini, homeostasis. Okey, untuk faham konsep ni, bayangkan termostat kat rumah anda. Dia akan on dan off pemanas untuk pastikan suhu bilik tu sentiasa selesa, kan? Badan kita pun buat benda yang sama, tapi pada skala yang jauh lebih canggih. Ia sentiasa memantau dan buat penyesuaian untuk pastikan semuanya seimbang. Jadi persoalannya sekarang, macam mana badan kita boleh uruskan semua benda ni serentak? Air, gula dalam darah, tekanan darah, semuanya berlaku secara automatik tanpa kita perlu fikir langsung. Jom kita siasat. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, apa sebenarnya maksud perkataan homeostasis ni? Ya, bunyinya macam saintifik sikit, tapi ideanya sebenarnya sangat mudah. Ia datang dari dua perkataan Greek, homeo yang bermaksud serupa dan stasis yang bermaksud stabil. Jadi, senang cerita. Homeostasis ni adalah tindakan badan kita untuk sentiasa mencari keseimbangan. Ia pastikan semua benda dalam badan kita, suhu, paras air, tahap pH, semuanya berada dalam julat yang paling optimum. Cuma bayangkan, ia macam mewujudkan satu zon selesa yang sempurna untuk sel-sel kita, supaya sel-sel ni boleh buat kerja dia dengan baik dan pastikan kita terus hidup. Proses ni berfungsi dalam satu kitaran yang tak pernah berhenti. Cuba tengok rajah ni. Katakanlah anda mula rasa sejuk, itulah perubahan di kesan. Otak kita, si pusat kawalan, terus dapat mesej tu. Lepas tu, otak akan aktifkan mekanisme pembetulan. Contohnya, buat badan kita menggigil untuk hasilkan haba. Dan akhirnya, suhu badan kita kembali ke julat normal. Kitaran ni, ia berulang setiap saat untuk setiap sistem dalam badan kita. Jom kita tengok contoh yang paling senang kita nak faham. Macam mana badan kita kawal suhu. Kita semua pernah rasa kan, sama ada masa tengah panas terik ataupun masa malam sejuk yang menggigit. Untuk kita manusia, nombor magic dia ialah 37 darjah Celsius. Ini bukan nombor rawak tau. Ia adalah suhu yang paling sempurna untuk semua tindak balas kimia berlaku dalam sel kita. Kalau suhu badan kita lari sikit je dari julat ni, seluruh sistem dalam badan kita akan mula terganggu. Cuba tengok betapa bijaknya badan kita bertindak balas. Kat sebelah kiri tu, bila kita panas, salur darah kita akan mengembang untuk lepaskan haba dan kita akan berpeluh untuk sejukkan kulit. Bila sejuk pula, dia buat sebaliknya, salur darah akan mengecut untuk simpan haba, bulu roma kita akan tegak dan kita akan menggigil untuk hasilkan haba. Dua masalah yang berbeza, dua penyelesaian yang sangat sempurna. Okey, cukup pasal suhu. Jom kita beralih pula ke satu lagi aspek yang sangat penting. Homeostasis juga memainkan peranan besar dalam menguruskan salah satu sumber kita yang paling berharga, iaitu air. Jom kita tengok senario kedua. Bila badan kita kekurangan air. Bila badan kita kesan paras air dah mula rendah, otak akan rangsang satu hormon khas. Hormon yang akan bagi arahan pada buah pinggang kita, "Hey, tahan dulu, jangan buang air banyak sangat." Jadi buah pinggang akan hasilkan kurang air kencing untuk jimatkan air. Dan pada masa yang sama, otak hantar satu lagi isyarat yang sangat kuat kepada kita, rasa dahaga. Itulah cara badan kita suruh kita tolong dia. Dan yang menariknya, proses yang hebat ni bukan untuk manusia je tau. Ia adalah prinsip asas kehidupan yang boleh kita nampak di seluruh alam semula jadi. Anjing, contohnya, dia tak boleh berpeluh melalui kulit macam kita. Jadi, macam mana dia sejukkan badan? Dengan menjelirkan lidah. Bila air liur menyejak dari lidah dia yang besar dan basah tu, ia akan bawa haba badan keluar sekali. Ia macam sistem penyaman udara peribadi dia sendiri. Kucing pula guna prinsip yang sama, tapi dengan cara yang lebih elegan. Dia akan jilat dan basahkan bulu dia dengan air liur. Sama macam peluh kat kulit kita. Bila air liur tu menyejat, ia akan bagi kesan penyejukan. Kalau haiwan macam siput yang tak ada kulit pelindung, kehilangan air ni adalah isu hidup atau mati. Jadi homeostasis untuk dia adalah tentang macam mana nak kekalkan air. Sebab itulah dia suka duduk kat tempat lembap dan hasilkan lendir untuk pastikan badan dia tak kering. Dan ya, jangan ingat haiwan ya, tumbuhan pun buat benda yang sama. Dia perlu seimbangkan air melalui satu proses yang dipanggil transpirasi. Kiranya macam berpeluh versi tumbuhan. Dia ada liang-liang kecil kat daun dia yang dipanggil stoma. Pada hari biasa, stoma ni terbuka.
Tapi bila hari panas, sel pengawal akan tutup stoma ni rapat-rapat untuk elakkan kehilangan air yang berharga. Ia adalah satu mekanisme yang sangat penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Jadi selepas kita tengok semua contoh ni dari manusia sampai ke tumbuhan, apa perkara penting yang kita boleh simpulkan tentang wira senyap kita ni? Perkara paling penting untuk kita faham ialah homeostasis ni bukan sekadar satu proses biologi biasa. Ia adalah asas kehidupan itu sendiri. Tanpa tindakan mengimbangi yang berterusan ni, sel-sel dalam badan kita takkan dapat berfungsi. Setiap degupan jantung, setiap nafas, setiap fikiran yang kita ada, semuanya bergantung pada sistem senyap yang bekerja di belakang tabir ni. Dan ini membawa kita kepada satu pemikiran yang agak mendalam. Bila sistem automatik ni terganggu, itulah yang kita panggil sebagai penyakit. Dan bila ia gagal sepenuhnya, itulah kematian. Jadi, lain kali anda hanya duduk dan rasa selesa, tak terlalu panas, tak terlalu sejuk, tak dahaga, cuba ambil seminit untuk berterima kasih kepada homeostasis. Wira yang tak didendang ni sedang bekerja keras memastikan dunia di dalam diri anda sentiasa berada dalam keadaan yang sempurna.